Salam sejahtera dan salam Malaysia membaca kepada rakan-rakan pembaca sekalian. Nama saya Abigail Rasha, anak Mas Scarlett dari kelas tahun 6. Sekolah saya ialah Sekolah Kebangsaan Saint Michael Plasuk, sekolah saya YCB 2203. Pada hari ini, saya ingin membawa rakan-rakan semua menyelami sebuah buku yang sangat menarik dan penuh dengan pengajaran. Buku yang saya pilih bertajuk Memujuk Tun Teja, karya Ja'afar Tayyip. Diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad dan mempunyai 50 halaman bercetak. Buku ini merupakan sebuah karya yang mengangkat kisah sejarah Kesultanan Melayu Melaka penuh dengan strategi, kebijaksanaan dan nilai murni. Rakan-rakan sekalian, buku ini mengisahkan tentang keinginan Sultan Melaka untuk memperisterikan Tun Teja, seorang wanita yang terkenal dengan kecantikan dan kebijaksanaannya. Tun Teja bukan sahaja cantik rupa parasnya, malah mempunyai budi pekerti yang tinggi. Bagi memenuhi syarat tersebut, seorang pembesar telah dihantar untuk memujuk Tun Teja supaya datang ke Melaka. Namun, tugas tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Berbagai cabaran dan dugaan perlu dihadapi sebelum misi tersebut berjaya. Cerita ini mengamalkan kebijaksanaan dalam menyusun strategi serta kepentingan kesetiaan kepada pemimpin. Rakan-rakan pembaca sekalian, antara watak utama dalam buku ini ialah Tun Teja. Tun Teja merupakan seorang wanita yang cantik, bijaksana dan mempunyai pendirian yang tegas. Watak kedua ialah Sultan Melaka, merupakan seorang pemerintah yang berwibawa dan dihormati rakyatnya. Watak seterusnya ialah pembesar yang dihantar, yang merupakan seorang yang berani, setia, bijak merancang tindakan. Watak-watak ini memainkan peranan penting dalam menggerakkan jalan cerita. Rakan pembaca yang saya hormati sekalian, buku ini syarat dengan nilai murni yang boleh dicontohi. Antaranya ialah kebijaksanaan dalam membuat keputusan, keberanian menghadapi cabaran, kesetiaan kepada pemimpin dan kesabaran dalam mencapai matlamat. Nilai-nilai ini amat penting untuk kita mengamalkan dalam kehidupan seharian sebagai murid. Daripada pembacaan buku ini juga, saya dapat mempelajari bahawa setiap masalah boleh diselesaikan dengan cara yang bijaksana. Kita juga perlu berfikir dengan matang sebelum membuat sesuatu keputusan. Selain itu, kita hendaklah menghormati pemimpin dan sentiasa menjaga adab dalam setiap tindakan. Rakan-rakan pembaca sekalian, pada pendapat saya, buku ini sangat menarik kerana jalan ceritanya penuh dengan unsur sejarah, bahasa yang digunakan mudah difahami dan memberikan banyak pengajaran yang berguna. Buku ini sesuai dibaca oleh murid sekolah rendah untuk menambah pengetahuan tentang sejarah Melayu serta memupuk nilai murni dalam diri. Kesimpulannya, Memujuk Tun Teja merupakan sebuah karya yang menarik dan syarat dengan pengajaran. Saya amat menggalakkan rakan-rakan untuk membaca buku ini kerana ia bukan sahaja menghiburkan, malah memberi ilmu dan teladan. Sekian, terima kasih.